Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Dalam topik kali ini, saya nak ajak anda ulang kaji topik hypothesis testing dan kita nak fokus kepada right tail test. Okey. So untuk itu jom kita tengok soalan tutorial nombor 8. Okey, so kita ada Mr. Sam has been teaching calculus from a particular textbook. Blah 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 blah. Okay, over the years, students in his class have consistently scored an average of 67 on the final exam. So 67 dekat sini adalah H naught. Okay, so kita take note dulu. So we have our H naught adalah 67. Lepas tu this year he used a new textbook in the hope that the average scores would be higher. The average score of the 64 students, so 64 dekat sini merujuk kepada nilai sampel. Alright, so we have N equals to 64. Who took calculus this year had mean 69.4. So kita dekat sini ada X bar sebab kita punya mean daripada sampel adalah 69.4. And the standard deviation is 6.1. So kita ada sigma adalah 6.1. Determine whether this data provide sufficient evidence to conclude that the average score is higher with the new textbook. So higher dekat sini adalah keyword bagi right tail test sebab dia meningkat. Okay, so kita ada right tail test kat sini. Saya tulis kat sini arti right tail. Which means kita punya alternate hypothesis ni adalah more than 67. Okay, sebab dia mengharapkan the score is higher. Therefore, HA dia meningkat lah lebih daripada yang asal iaitu 67, and then kita diminta untuk conduct the hypothesis testing with 1% level of significance. So in this video I'm going to cover both approaches, iaitu classical approach and then kita ada p-value approach. Okay, so sebelum tu saya nak tegaskan bahawa kedua-dua method ini menggunakan satu value yang sama iaitu Z star. Okay, so that's why when you calculate your Z star, please make sure your calculation and your answer is correct, because kalau dia salah, maka salahlah untuk kedua-dua approach tersebut. Okay, so jom kita mula dengan kira Z star dulu. So we have our Z star. Formula dia adalah X bar minus mu over sigma per punca kuasa N. So kita substitute je value-value dalam ni. So kita ada X bar is 69.4. Mu kita adalah yang asal ni. Okay. So 67 lah. So kita minus 67 over sigma kita is 6.1 dan kita bahagi dengan punca kuasa N and kita adalah 64. Okay. Selepas itu bila kita kira, kita dapatlah value Z star kita adalah 3.1475. Okay, anda boleh check dengan kalkulator masing-masing. Ataupun kalau nak ringkaskan, sebab kita punya Z dalam table kita usually cover only 2 decimal places, so kita boleh bundakan kepada 3.15. Okay, so take note dulu nilai Z star ni kita hold dulu. Now kita pergi kepada classical approach. Okay, so untuk classical approach yang awak kena faham adalah dia adalah based on critical region yang ada dalam bell curve. Okay, so first kita lukis bell curve dulu. So we have this bell curve. So when the test says that bila kita katakan test itu adalah right tail, maksudnya ekornya di sebelah kanan. So kita boleh draw satu portion kat sini. Okay, so alpha kita yang 0.01 tadi kan 1% kan tadi. This is 1%. So this 1% merujuk kepada 0.99 alpha lah. Okay, sebab kalau 1 minus alpha, kalau alpha is 0.01, maknanya 1 minus alpha adalah 1 minus 0.01, so kita ada 0.99. So 0.99 tu merujuk kepada area ini. Manakala bakinya adalah 0.01 dekat sini. So our responsibility is that we have to find the value of Z yang ada dekat sini. Okay, so untuk itu kita simply pergi kepada table normal, cari yang mana ada area 0.99. So selepas di zoom, kita dapati dia berada di sini. Saya highlight dua-dua. Kita ada sini. Kita tak ada value 99 tu ngam-ngam. So kita ada antara dua ni lah. 98983 dengan 99010. And this is from 232 dengan 233. Okay.
So saya rasa pengajar masing-masing dah ajar korang bahawa kalau nilai dia tersepit antara dua ni, kita ambil yang mana difference dia lebih rendah. So awak ada value 0.99 tadi, awak kira beza antara ni dengan ni, mana yang memberikan nilai lebih rendah, dan kita dapati nilai ini yang bagi difference yang lebih rendah. So kita akan ambil nilai 0.99010 ni, dan ini merujuk kepada Z 2.33. Okay, so kat sini kita boleh tuliskan kita ada Z star pula, this Z alpha. So kita ada Z alpha is 2.33. So kita ada 2.33. Okay, now kita ingat balik value Z star kita tadi. Okay, so the value is 3.15. So kalau kita cuba nak locate 3.15 ni dekat region kat sini, macam pembaris lah. Okay, korang ada value 2, 3 kat mana? 3 kat kanan dia. 1 kat mana? 1 kat belah kiri dia. So 3.15 is located here. Okay, sebab dia 2 region je. Satu sini, iaitu sebelum 2.33, satu lagi selepas 2.33. So dalam hypothesis testing untuk classical approach, region yang di bawah tail, Z yang berada di bawah region tail adalah critical value, which means kita punya Z star itu berada di sini. Sebab 3.15 kan? Okay, ada dekat somewhere kat situ. So kita katakan dekat sini Z star equals to 3.15 falls into critical region. So bila dia falls into critical region, kita akan reject H0. Maknanya kita tak terima kita tak terima mean yang dicadangkan oleh pihak berkenaan. Okey, maknanya kita tak terima yang ini. Yang 7 ni. Therefore, kalau kita nak buat conclusion, iaitu first, bila kita reject H0, ayat dia sentiasa there is enough. Okay, there is enough evidence to, okay, kita tengok soalan. So dia kata determine whether this data provides sufficient evidence to conclude that the average score is higher. Okay, so kita berjayalah buktikan bahawa kita katakan there is enough evidence to conclude that the average exam score is higher with the new textbook. Okay, so kita ambil ayat yang sama. There is enough evidence to conclude that the average score is higher with the new textbook. Ayat ni korang ambil je ayat daripada soalan. Okay, so kita ada apa kat sini? Kita ada first, Z star kita tu falls into the critical region. Ini critical region ini, ada kat sini. So bila dia false, kita reject H0. Maka bila kita reject H0, conclusion dia adalah there is enough evidence to conclude that the average score is higher than the new textbook. Okay, so ini jalan kerja penuh dia lah. Dalam final, this contributes to 5 to 6 marks, bergantung kepada cara kira. Okay, so jawapan untuk soalan ni adalah reject H0, enough evidence. Okay, tapi ni baru classical approach. Okay, so classical approach adalah kita gunakan bell curve ni dan kita tengok Z star kita located dekat mana. Okay, so untuk p-value approach, apa kita kena buat? So untuk case p-value, untuk method p-value, bagi right tail, formula dia adalah kita ada p z is more than Z star. Okay, so kita tulislah balik Z star kita apa. Sebab tu saya kata tadi, Z star ini very important for you guys to check betul atau tak. Sebab kalau salah, sini pun akan salah. Okay, so Z star kita tadi adalah 3.15 kan. Okay, so 3.15. So sebenarnya kalau kita cuba nak cari guna bell curve, kita sebenarnya sedang cari ini. This is 3.15. Kita nak cari ini. Okay, tapi sebab dalam table kita tak bagi value yang more than, kita bagi cumulative daripada kiri sampai situ. So apa kita boleh buat? Untuk cari ini, kita boleh ambil the whole area, iaitu 1, tolak dengan sebelum 3.15 ni, yang ini. Okay, so bila kita ambil 1, tolak belakang dia, maka kita dapatlah yang depan tu. Okay, so kita ada 1 minus P, Z is less than 3.15. So ini very straightforward. You just go to the table dan cari value untuk 3.15.
So, jom kita cari sama-sama. So, 3 kat bawah ni. So, 3.1 is here. 5 dekat. 5. Ni 3.1. Okay, so kita ada ni 99918 ni. Okay, so we have 0.99918. Now we go back to the calculation. So we have 1 minus, sorry bukan P, 1 minus 0.99918 dan bila kita tolakkan kita dapatlah 0.00082. Okay, so dalam kaedah P value, apa yang kita nak cari adalah kita akan compare value P ini dengan alpha. Okay, so soalan tadi kata alpha adalah 0.01. So kita ada 0.01 dekat sini. Okay, so kalau kita tengok yang mana satu lebih besar? Okay, yang ini lagi besar ke yang lagi besar? So obviously bila kita compare dengan 3.0 dengan 1 kosong kat sini, maka kita dapati 0.01 is larger. Ataupun senang cerita, P kita adalah lebih kecil daripada alpha. So in hypothesis testing dalam P value approach, bila P value kita is less than alpha, kita reject H0. Okay. So kalau dia lebih, maka kita accept. Tapi dalam kes ni sebab dia kurang, maka kita reject. So bila kita reject, conclusionnya sama je macam tadi, iaitu reject H0, there is enough evidence to conclude that the average score is higher than the new textbook. Okay. So dalam final memang akan masuk ke dua-dua approach. Okay, soalan ini pun memang dalam tutorial, korang boleh jawab dan korang boleh check balik dengan video ini sama ada korang punya jaran kerja itu adalah betul atau tidak. Okay, so itu sajalah untuk right tail test dan kita akan bertemu lagi dalam video left tail test pula. Okay, so until then, bye bye.